Bayangkan sebuah pulau yang diliputi ais dengan populasi yang sangat kecil, tiba-tiba pulau ni jadi pencetus kepada satu perang ekonomi yang berpotensi melumpuhkan 8 buah negara sekutu di Eropah. Wow, bunyi macam skrip filem kan? Betul. Tapi hari ini kita bukan melihat kepada skrip filem, kita sedang membedah satu petikan ucapan parlimen yang sebenar dari United Kingdom. Menarik. Ya, jadi kalau anda, pendengar kami, mencari maklumat yang padat dan mendalam mengenai pergolakan geopolitik yang sedang hangat, anda berada di tempat yang sangat tepat. Selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita. Terima kasih dan sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam teks ini, ada satu peringatan wajib dan sangat penting untuk anda yang sedang mengikuti perbincangan ini. Silakan. Bahan sumber yang ada di atas meja kita hari ini mengandungi retorik politik yang sangat syarat, berat sebelah dan diucapkan dalam suasana politik yang agak tegang. Betul tu. Jadi sebagai panduan, kami berdua di sini sama sekali tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kami tidak menyokong pandangan sayap kiri, tidak juga sayap kanan. Tepat sekali. Dan kami bukan di sini untuk mengesahkan sama ada dakwaan ahli politik ini benar atau palsu. Tujuan kita dan misi sesi ini adalah semata-mata untuk membongkar dan memahami mesej yang cuba disampaikan di atas lantai parlimen tersebut. Faham? Maksudnya kita cuma membedah retorik teks ini, bukan menyokongnya. Dan teks ini, sejujurnya ia sangat luar biasa. Luar biasa macam mana tu? Senario di mana ahli politik ini mendakwa Presiden Trump mengancam kedaulatan negara sekutu. Malah beliau didakwa mengancam untuk menamatkan kewujudan NATO. Biar betul. Ya, dan mahu mengenakan tarif yang merosakkan ke atas UK serta 7 sekutu Eropah lain. Dan alasannya, semata-mata kerana beliau mahu memiliki Greenland dan tak dapat. Itu satu dakwaan yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Bila saya baca bahagian ni, tahu tak, saya terus terfikir tentang taktik mafia. Macam ada ketua kongsi gelap datang ke kedai anda dan kata, serahkan tanah belakang kedai anda. Atau dia akan bakar perniagaan anda dan jiran-jiran anda. Betul. Ia ibarat permintaan wang perlindungan, tapi dimainkan di atas pentas geopolitik global. Analogi mafia tu sebenarnya sangat tepat dengan apa yang penceramah tu cuba lukiskan. Beliau secara terang-terangan melabel Presiden sebagai gangster antarabangsa. Wow, gangster antarabangsa. Itu bahasa yang sangat keras untuk parlimen. Memang keras. Dan apa yang mengejutkan ialah pergeseran ekstrim yang didakwanya. Ahli politik ni tak menuduh Presiden buat kesilapan diplomatik biasa, macam salah sebut nama atau langgar protokol. Jadi ini bukan sekadar bantahan biasalah ya? Bukan. Beliau menuduh Presiden melakukan penyelewengan total daripada norma antarabangsa. Teks ini menggambarkan tuntutan ke atas Greenland bukan sebagai rundingan, tapi sebagai pencerobohan tanpa provokasi. Faham. Dan kalau kita tengok sasaran ancaman tu, ahli politik itu menegaskan yang tindakan ini menyerang ekonomi dan mata pencarian negara UK secara langsung. Tepat sekali. Ada penekanan kuat tentang bagaimana tarifnya akan membahayakan perniagaan orang British. Tapi tunggu sekejap. Bila kita tengok retorik sekeras ini di dalam Dewan, saya terfikir, adakah ini sekadar teater politik? Maksud anda? Maksud saya, adakah penceramah ni benar-benar panik tentang tarif? Atau beliau sekadar guna imej pembuli ni sebagai senjata untuk menyerang Perdana Menterinya sendiri di hadapan pengundi? Itu satu persoalan yang kritikal dan jawapannya mungkin kedua-duanya. Retorik ni pastinya direka untuk menimbulkan rasa cemas di peringkat domestik. Untuk beritahu rakyat yang kerja mereka terancam, kan? Betul. Tapi pada masa yang sama, ia satu serangan taktikal yang bijak. Untuk faham sejauh mana seriusnya ancaman ni, cuba lihat bagaimana beliau gunakan nama Vladimir Putin dan Xi Jinping. Oh ya, bahagian itu memang menarik perhatian saya. Penceramah tu sebut yang satu-satunya pihak yang bersorak melihat tindakan ini adalah Putin dan Xi. Dengan letakkan nama mereka, penceramah tu seolah-olah keluarkan Amerika daripada senarai rakan sekutu. Tepat sekali. Macam dia beritahu Dewan, lihatlah siapa sebenarnya yang dapat manfaat dari kekacauan ini. Beliau letakkan AS baris dengan pesaing strategik Barat. Secara mekanikalnya, ini adalah satu perangkap retorik untuk kerajaan UK. Ahli politik ni beritahu parlimen yang sekutu rapat kita bukan saja merugikan kita, tapi aktif menaja musuh tradisi geopolitik kita. Wow! Ia ubah perbualan dari isu sekadar perdagangan Greenland kepada krisis keselamatan global. Betul, krisis yang melemahkan blok barat keseluruhannya.
Yang mana membawa kita kepada satu persoalan sejarah yang besar. Kalau kita cakap pasal UK dan AS, frasa yang selalu diulang selama berdekad-dekad ialah hubungan istimewa. Ya, the special relationship. Tapi kalau ancaman ni begitu keras, di mana letaknya hubungan itu sekarang? Sebab teks sumber mendedahkan satu pertentangan yang ketara. Ya, ia ada sebut perbandingan masa yang sangat jelas kan? Betul. Sumber tu sebut hanya beberapa bulan yang lalu, Presiden memuji hubungan istimewa ini ketika dijamu di Istana Windsor. Tapi sekarang, hubungan tu didakwa hampir berkecai. Jarak masa beberapa bulan tu adalah titik fokus kekecewaan dalam ucapan tersebut. Istana Windsor tu bukan sekadar bangunan tau. Ia ada nilai simbolik yang tinggi. Sangat tinggi. Ia adalah kemuncak penghormatan diplomatik, melambangkan tradisi, Pakatan Ketenteraan sejak Perang Dunia Kedua dan nilai bersama. Jadi, bila penceramah kata hubungan tu hampir berkecai, beliau nak tunjukkan betapa rapuhnya diplomasi moden ini. Tepat sekali. Beliau berhujah segala sejarah dan tradisi kebal tu boleh runtuh sekelip mata hanya kerana satu tuntutan transaksional, iaitu isu Greenland. Di sinilah analisis ni jadi makin rumit, terutamanya bila masuk bab tindakan Perdana Menteri UK. Bahagian appeasement tu. Ya, penceramah tu tembak terus pemimpin dia sendiri. Beliau mendakwa selama setahun, Perdana Menteri dah mempraktikkan dasar appeasement atau pujukan. Memujinya dan menyanjungnya? Betul, semata-mata sebab takut akan tarif. Tapi sejarah dah ajar kita, memujuk pembuli tak pernah berjaya. Kan? Pembuli akan cuma tukar sasaran dan muntak lebih. Itulah tepatnya hujah yang cuba dibina. Dan penggunaan perkataan appeasement di sini sangat disengajakan dan bahaya. Bahaya macam mana tu? Dalam politik British, appeasement ni bukan terma yang boleh digunakan secara santai. Ia ibarat butang nuklear untuk penghinaan politik. Oh, ia bawa maksud yang lebih dalam. Ya, ia bawa memori ke tahun 1930-an. Ingat tak Neville Chamberlain dan kegagalan dasar berlembut dengan kuasa fasis di Eropah sebelum Perang Dunia Kedua? Oh, wow. Jadi bila ahli parlimen tuduh kerajaannya buat appeasement, Ya, beliau sebenarnya sedang menuduh Perdana Menteri melakukan tindakan pengecut yang bersejarah. biar betul. Jadi ia bukan sekadar bermaksud awak ni terlalu lembut. Bukan, ia bermaksud awak mengulangi kesilapan paling memalukan dalam sejarah diplomasi kita. Itu satu tamparan yang sangat hebat. Dan penceramah tu kuatkan hujah ni dengan kata dasar pujukan ini telah diuji sehingga ke tahap kemusnahan, kan? Betul, dan itu sebenarnya adalah istilah kejuruteraan. Istilah kejuruteraan macam mana tu? Cuba bayangkan anda menguji ketahanan sebuah jambatan dengan letak beban banyak-banyak sampai ia runtuh. Faham? Penceramah nak kata kerajaan dah berikan segala sanjungan dan tolak ansur, tapi hasilnya jambatan tu tetap runtuh dan mereka tetap diancam tarif. Maksudnya, diplomasi tradisional yang bergantung pada rasa hormat dan sejarah bersama dah tak jalan? Ya, tak jalan bila berhadapan dengan seseorang yang melihat hubungan antarabangsa sebagai permainan zero sum. Di mana pihak yang kuat ambil apa mereka mahu dan yang lemah terpaksa serah. Jadi, ini adalah peralihan terus ke diplomasi transaksional? Ya, di mana segala-galanya ada tanda harga. Dan sebab strategi memujuk ni dah musnah, teks sumber beralih ke kesimpulannya. Dan di sinilah ia jadi sangat gelap dan sejujurnya agak aneh. Sangat aneh. Penceramah tu secara terbuka panggil Presiden S pembuli dan presiden paling korup. Ini diucapkan di lantai Parlimen Sekutu tau. Kemudian beliau bagi dua pilihan ekstrim. Pilihan untuk Foreign Secretary buat Presiden tu berundur. Ya, dan pilihan pertama adalah rasuah. Tapi cuba kita perhatikan bentuk rasuah yang dicadangkan. Beliau tak cadangkan perjanjian pasaran gelap. Beliau cadangkan beli jet baharu atau masukkan beberapa bilion ke dalam akaun kriptonya. Ya, kripto. Saya terpaksa baca 2 kali masa nampak baris tu. Cuba anda bayangkan kontras situasi ni. Di Dewan Westminster yang guna panel kayu oak purba, yang masih guna gelaran Madam Deputy Speaker. Tiba-tiba bincang nak selesaikan krisis antarabangsa guna pemindahan Bitcoin? Kan? Maruk betul. Kenapa kripto? Kenapa jet peribadi? Walaupun kelakar, ia kritikan yang dirancang rapi. Penceramah tu pilih contoh ni sebab ia merendahkan martabat institusi presiden tu secara automatik. Saya nampak. Ia bukan lagi rundingan peringkat tinggi. Betul. Dengan sebut akaun kripto, penceramah samakan presiden dengan penghadam cyber yang minta wang tebusan, ransomware.
Wow, itu satu pencerakinan yang hebat. Beliau lucutkan kemulaan pejabat tertinggi tu. Macam dia cakap, kita berurusan dengan pemeras ugut digital. Tepat. Tapi sudah tentu, pilihan pertama ini tak masuk akal. Tiada siapa dalam parlimen tu yang waras akan luluskan pindahan dana ke akaun kripto pemimpin asing. Jadi, ini hanyalah satu perangkap sinis. Ya, ini dipanggil dikotomi palsu. Beliau buat pilihan pertama tu nampak sangat jijik supaya kerajaan cuma ada satu jalan keluar. Iaitu pilihan kedua. Betul. Dan pilihan kedua tu adalah bertegas. Lawan ancaman tersebut macam kita lawan pembuli yang lain. Tapi dengan syarat UK tak boleh berbuat demikian secara bersendirian. Mereka mesti berdiri teguh bersama sekutu Eropah. Itulah kemuncak strategi ucapan ni. Selepas bongkar kegagalan dasar pujukan, penceramah berikan penyelesaian yang jelas. Satu seruan untuk tinggalkan pergantungan membabi buta kepada hubungan istimewa dengan AS. Dan sebaliknya membentuk barisan pertahanan geopolitik yang bersatu di Eropah. Memandangkan 8 negara diancam serentak, ini masanya Eropah berhenti jadi mangsa yang diperah. Ya, dan mula bertindak sebagai satu blok sekutu yang kukuh. Menarik sungguh bila kita cantumkan semua kepingan ni. Apa yang kita saksikan bukan sekadar perdebatan biasa kan? Bukan. Ia adalah satu titik perubahan dalam diplomasi global. Kita bermula dengan tuntutan wilayah macam zaman Empire. Kemudian kita tengok bagaimana hubungan istimewa boleh runtuh jadi pemerasan ala gangster. Memang dramatik. Semuanya memuncak dengan seruan supaya kerajaan UK berhenti memujuk pembuli, berhenti layan diplomasi macam urus niaga kripto dan mula memimpin penentangan. Ia benar-benar menyerlahkan pertembungan dua dunia. Di satu pihak, sisa diplomasi tradisional. Di pihak lain, bentuk diplomasi kejam dan transaksional. Di mana setiap pakatan ada tanda harga dan ancaman ekonomi diguna secara terbuka. Seber ini tunjukkan kesakitan sistem lama yang cuba bertahan dalam realiti baharu ni. Ini bawa kita kembali ke analogi awal tadi. Papan catur tu bukan saja diterbalikkan, ada pemain baharu masuk, buang bidak catur dan main monopoli guna peraturan mafia. Analogi yang sangat tepat. Dan kepada anda yang sedang mendengar, kami mohon tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Ya, sesuatu untuk anda renungkan. Jika sejarah perkongsian yang panjang dan tradisi bersulang di Istana Windsor tak lagi membawa makna, dan jika status sekutu paling rapat boleh diugut sekelip mata hanya kerana isu transaksional seperti Greenland, maka adakah konsep rakan sekutu tu sendiri sebenarnya dah mati di dunia moden ini? Adakah pakatan yang selama ni kita sangka dibina kukuh atas demokrasi, kini dah digantikan sepenuhnya dengan urus niaga perniagaan yang tak berhati perut? Di manakah kesetiaan anda hanya wujud selagi anda ada sesuatu untuk dirampas? Itu satu persoalan berat yang patut kita fikirkan setiap kali kita meneliti berita antarabangsa selepas ini. Lanskap dah berubah. Jadi cara kita memahami dunia pun mesti berubah. Memang betul. Jadi kepada anda pendengar kami, terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan padat ini. Teruslah membaca dan bertanya soalan yang sukar. Ya, dan kekal berfikiran kritis di tengah lautan maklumat di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi kupasan mendalam yang seterusnya, kekal selamat, kekal peka dan teruskan sifat ingin tahu anda.